Jalanan kami ke spot mancing di PD melalui liku-liku mengapi di pulau, dipanggil pulau yang tiada berpenghuni. Sama angler Izzat dengan channel YouTube dia, saya Kumpau dan angler Iskandar mendapat ikan timun dan kerapu. Perjalanan yang mengambil masa lebih kurang 20 minit meredahi batu-batu laut sambil menikmati keindahan alam. Pastikan anda memakai selipar ataupun kasut yang bersesuaian. Jika tidak, dia akan mengguris kaki-kaki anda. Air dijangka pasang dalam pukul 3 petang. So kami di PD masih melalui jalan-jalan di tepi pulau mencari ikan bolos dan ibu-ibu gelama jika masih ada lagi air cepat pasang. So memang akan basah. Tak boleh buat apa ni. Aku dah agak dah. Dah setengah kaki dah. Aku dah agak dah sebaik cepat. Kalau tak tadi pakai leher terlalu. Mak, jalan ke pulau. Melintasi pulau di hadapan Port Dickson. Aku pakai kasut ni. Tak apa, kasut ni memang dah tu. Sekejap. Nasib baik kami awal. Awal lebih kurang dalam 20 minit. Nampak? Kalau tak APMM datang. Nampak jalanan akak tu. Kami terpaksa. Wah, lepas lalu mancing lah. Dah cantik lah. Wah, kami tak ada pilihan. Memakai kasut. Paras pinggang perjalanan. Basah pun basah lah. Yang penting kaki tak luka. Kasut boleh basuh demi ikan. Kami tak ada pilihan. Oh, itu pun tak ada lalu lah. Pasal meredah lautan api. Terpaksa kami hari ni menuju ke pulau demi mencari strike yang diidamkan. Welcome to Port Dickson 2025. Dalam ni. Depan ni dalam sikit. Depan ni memang dalam. Pakcik tu naik bot tak tolong kami lah. Pakcik tu select. Paras lutut nampaknya. Paras paha. Kami tak ada pilihan. Pasal meranduk air. Tadi balik, nak datang okey. Pasal meranduk. Pengalaman manis yang sukar dibeli. Inilah dia kisah seorang pemancing yang tak kerti bahasa. Menaiki batu pula. Oh, tak lalu dok.
Saya lalu. Mencari strike. Akhirnya sampai ke destinasi yang dituju. Bye. Jumpa lagi di episod ke datang. The Final Lava and